Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wan Muhammad Darwish Daniel bin Wan Muhammad Anwar. Saya berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Las. Saya ingin membicarakan tentang buku yang ditulis oleh Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang bertajuk Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 1939 dan cetakan keduanya pada tahun 1949. Namun, buku ini telah diterbitkan kembali oleh PTS Publishing House dan PTS Media Group yang merupakan satu-satunya penerbit Malaysia yang diberikan hak untuk menerbitkan kembali karya-karya Hamka di Malaysia. Buku ini mengandungi 29 bab dan berakhir pada muka surat 294. Saya menyukai buku ini kerana sangat ringan dan senang untuk dibawa ke mana-mana. Ilustrasi pada buku ini sangat menarik, iaitu menggambarkan sebuah kapal yang hampir karam bersesuaian dengan tajuk buku ini. Kulit hadapan buku ini berwarna putih, sementara kulit belakang buku ini berwarna coklat. Apakah yang menarik dengan buku ini? Baiklah, mari saya terangkan. Setiap bab mengandungi tajuknya yang tersendiri, manakala susunan naratif dalam buku ini menarik minat pembaca untuk membaca dari satu bab ke satu bab seterusnya. Gaya bahasa yang lembut dan sopan membuat pembaca lebih santai untuk membaca buku ini. Boleh dikatakan, inilah karya yang indah dan meninggalkan kesan yang mendalam di hati pembaca. Karya yang dihasilkan oleh Hamka ini menceritakan tentang persoalan adat yang berlaku di daerah Minangkabau. Selain itu, novel ini turut menggambarkan tentang diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau pada waktu itu. Perbezaan status dan latar belakang telah menghalang kisah cinta Zainuddin dan Hayati. Dalam novel ini, diceritakan bahawa Zainuddin telah pergi ke kampung halaman ayahnya di Batipu. Di sana, dia telah bertemu dengan seorang gadis yang bernama Hayati dan mereka telah jatuh cinta. Zainuddin berasal daripada keturunan biasa dan miskin, sedangkan Hayati berasal dari golongan bangsawan. Cinta mereka terhalang. Pinangan Zainuddin telah ditolak. Hayati dipaksa berkahwin dengan Aziz yang kaya dan berpendidikan Eropah. Maka, pergilah Zainuddin membawa diri merantau ke Jawa, di mana kehidupan Zainuddin berjaya di sana. Sementara itu, kehidupan Hayati dan suaminya, Aziz, tidak bahagia kerana tidak didasari rasa cinta dan sikap Aziz yang suka berfoya-foya. Akhirnya, Aziz bangkrut dan jatuh miskin. Dia telah menyerahkan semula Hayati kepada Zainuddin. Namun, Zainuddin tidak boleh menerima Hayati kerana cintanya telah dikhianati. Hayati telah dipulangkan ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van der Wijk yang akhirnya tenggelam bersama Hayati ketika dalam perjalanan ke Minangkabau. Apakah kelebihan novel ini? Kelebihannya terletak pada alur cerita yang sangat memikat dan menyentuh perasaan apabila lamaran Zainuddin telah ditolak oleh keluarga Hayati. Sedangkan Zainuddin pada waktu itu sakit parah seperti hilang pedoman. Selain itu, latar tempat dan budaya yang ditampilkan sangat menarik dan mengajak pembaca ke daerah Minangkabau yang indah di alam pendesaannya. Karya Hamka ini juga secara lembut dan sopannya telah memberikan kritikan sosial yang tajam terhadap masyarakat pada waktu itu, yang diskriminasi kepada golongan miskin
dengan lebih memandang harta dan keturunan dengan beralaskan agama. Contohnya, keluarga Hayati yang lebih memandang keturunan yang berpendidikan dan kaya untuk dijadikan menantu. Sesungguhnya, inilah karya Hamka yang bukan sahaja membuat bibir tersenyum bahagia, tetapi ia juga berasa sesak dada menahan hiba. Novel ini akan membuat pembaca turut tenggelam dalam emosi dan makna seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Akhir kalam, saya menyeru anda, para pecinta buku di luar sana, untuk mendapatkan novel ini. Saya yakin novel ini dapat menyentuh perasaan anda tatkala membacanya. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.